Kadang-kadang kita tengok hidup orang lain jauh lebih tenang daripada kita. Kita tertanya apa yang mereka buat sampai masa depan mereka nampak begitu terjaga. Dan dari jauh kita rasa macam kita akan sentiasa kejar sesuatu, tapi tak pernah betul-betul kita dapat pegang. Sampailah satu hari saya tersedar sesuatu yang sangat sederhana tapi cukup kuat untuk mengubah cara saya melihat kekayaan. Saya tersedar bahawa kekayaan bukan tentang nombor di dalam akaun, bukan tentang kereta yang besar, bukan tentang gaya hidup. Kekayaan sebenar adalah ketenangan yang boleh kita pegang, nilai yang tidak boleh dipadam oleh inflasi, harta yang kekal walaupun zaman berganti. Dan hanya satu benda yang saya berasa boleh bagi semua tu, iaitu emas. Emas bukan sekadar logam, ia adalah simbol maruah, simbol kestabilan dan simbol bahawa kita sedang membina sesuatu yang akan bertahan lebih lama daripada diri kita sendiri. Setiap gram yang kita simpan bukan sekadar simpanan, ia adalah doa, ia adalah usaha, ia adalah perlindungan untuk masa depan yang kita tak mampu jangka. Kita semua pernah rasa takut masa depan yang tak menentu, takut tak cukup, takut tak mampu bagi yang terbaik kepada orang yang kita sayang. Bagi saya, emas adalah pilihan yang paling senyap tapi paling setia yang boleh menyelamatkan kita daripada rasa takut itu. Bayangkan pada suatu hari nanti bila ekonomi jatuh, bila nilai duit kita merosot dan bila dunia menjadi celaru. Anda buka peti simpanan anda dan anda nampak emas yang anda kumpul selama ini. Pada saat itu anda akan faham sesuatu. Kekayaan sebenar bukan sesuatu yang kita cari. Ia adalah sesuatu yang kita bina perlahan-lahan dengan tangan kita sendiri. Jadi hari ini kalau hati anda sedang mencari ketenangan, kalau jiwa anda perlukan pegangan, kalau masa depan keluarga anda perlukan benteng, mulakan dengan satu langkah yang gencit. Mulakan dengan emas. Mulakan dengan kekayaan yang boleh anda sentuh. Mulakan dengan sesuatu yang tidak akan mengkhianati anda. Kerana emas bila berada di tangan, masa depan anda juga berada di tangan. Ini bukan sekadar simpanan, ini ialah warisan. Ini adalah kekayaan sebenar dan ia bermula dengan diri anda sendiri. Untuk info lain tentang emas, anda boleh follow, share dan juga like akaun saya. Terima kasih.